Okey. Dah sampai dah. Nanti belajar ajar-ajar. Lepas tu nanti duit yang mak bagi tu guna betul-betul. Simpan betul-betul. Okey? Baik, Ibu. Seronoknya. Dengan duit ni boleh beli macam-macam. Bahaya ni. Lima, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Aisyah buat 22, apa tu? 23. Mak kau. Banyaknya duit kau. Kau nak buat apa dengan semua duit ni? Aku tengah kira duit aku lah. Aku ada banyak benda yang aku nak kena beli ni. Belanjalah aku sikit. Tak boleh. Alah. Duit awak banyak-banyak ni. Apa kata awak beli kasut baru? Beli game. Apa kata duit tu keguna untuk belanja kita orang kat kantin? Entah duit sebanyak ni boleh belanja satu sekolah. Okeylah, jom saya belanja awak semua dekat kantin. Jom! Semua air tu berapa ya? Semua sekali RM20. Terima kasih. Duit yang mak bagi tu guna betul-betul. Simpan betul-betul. Okey? Baik, Ibu. Ibu kata kena berjimat. Tak apalah, saya ambil satu je. Okey, semuanya RM5 saja. Terima kasih. Ada guna duit raya tu hari ni? Ada, tapi sikit je. Yang lain tu nanti Ibu tolong simpankan dalam SSTM ya. Okey.